Mengupak ni jahat dari berzina. Mengupak ni asyaddu minaz zina, Nabi kata. Zina berat dah, berat mengupak lagi. Lepas berzina dia bertaubat kepada Allah, dua-dua pasangan, walaupun tak makan duit lagi, taubat dah, Allah terima. Faham lagi? Tapi orang yang mengupak, dia kena minta halal dengan tuang tu. Faham tak? Kalau tuang dia tak halal, tak apung, dia akhirat. Sudah kerja. Nah, kita sekali ngupak rapuh 2 jam setengah. Nah, di Terengganu ada nama Tok Syekh Qadir. Tok Syekh Qadir ni orang dulu-dulu lah, orang hebat-hebat. Nah, orang Malaysia ni ramai Tok Syekh dulu-dulu, Tok Wali. Jadi dia balik rumah dia, ada jerang dia hok suka ngupak, duduk ngupak atas lambu, atas beranda. Terengganu panggil lambu. Lambu jini tu asal Terengganu kan. Jadi dia rombok. Tak faham tak rombok? Tak ada rombok. Rombok tahu? Rombok ni rutuhkan. Robohkan. Roboh. Sakit sungguh ni. Dia roboskan dia. Dia roboh terus. Dia punya tu. Tak pakar. Pasal apa? Pasal bekas orang mengupak duduk atas beranda rumah dia. Buat kayu lain. Tengok orang dulu-dulu hebat. Pasal kalau babi, anjing naik, maka basuh 7 kali suci. Tapi bekas orang mengupak duduk suai sepanjang zaman. Bagi dia. Nampak tak? Tu baru orang mengupak. Belum orang set rombok sejik lagi. Nampak? Jangan mengupak. Tapi jenis Melayu ni, perut kotor. Faham tak? Perut kotor. Hati busuk. Dalil hati busuk, suka cerita, dengar cerita hak buruk orang. Cerita tak buruk, tak suka dengar. Tak percaya lagi, rumah dia cerita hak tak buruk. Tak mau dengar. Assalamualaikum Nija. Ni lama tak mari lah. Apa khabar? Apa cerita? Ni nak khabar tu lah. Tok Imam kita tu. Loh, apa Tok Imam? Tok Imam ke surah kita tu, pagi dia bangun 5:30. Lepas tu, dia mandi. Dah lepas mandi, dia pakai serban, pakai baju. Lepas tu, dia pergi sejik. Lepas tu, dia balik dari sejik tu, dia pergi minum kopi. Dah cerita benda semua yang ni. Orang nak dengar tak cerita gitu? Nak dengar. Maknanya nak khabar bagusnya tu Imam ni. Tak? Orang tak nak dengar. Dah nak dengar ke mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alah Ani, lama tak mari. Mari. Apa cerita mari rumah hamba awal-awal ni? Alah tak dengar lagi tu Imam. Sejik kampung kita. Apa pula? Nikah dengan janda. Nampak? Nanti nak wa'ai. Wa'ai selalu kopi faham tak? Dia bak ngupak baru sedap dengar. Faham? Orang panggil happening. Faham tak? Ni jangan. Ngupak tu banyak istighfar. Faham? Orang puang tak usah duduk kapal. Orang puang ni bukan nak kata orang puang. Orang lelaki ngupak juga. Tapi orang lelaki dalam bak ngupak ni dia SPM. Orang puang bak ngupak PhD. Lepas tu orang puang jangan pergi banyak jalan. Kalau dia pergi tengok orang nikah, balik habis kaki-kaki kawan tu. Balik kita tanya dia, "Guana pengantin nikah ni?" "Oh, hitam." Ngupak lah dah. Dia kata hitam macam dia putih kan? Puang lah balik dah, lelaki nampak gemuk ngak. Tengok kata kawan tu gemuk. Kawan tu nikah dah bini dia gemuk. Lelaki dia gemuk, bini dia nak. Apa jahat ngak Melayu ni. Kira nak kena nguduh orang je. Lelaki tak cara benda gitu. Kalau dia pergi makan gitu, kena balik curi telur gitu, lari curi telur lagi. Tu orang lelaki. Orang puang bagian ngopak, bagian nak nguduh orang. Jadi bertaubatlah. Mudah-mudahan kita diampunkan oleh Allah.